So guys, korang ada tak masalah headlight korang jadi kuning-kuning macam ni guys? So guys, dekat tangan saya sekarang ni adalah headlight restoration daripada NJ Sport guys. Saya tak cakap benda ni berkesan, tapi kita nak try ni. Berkesan ke tak berkesan guys? Kita ambil satu kain microfiber, kita lap-lap dulu. Macam berkesan, macam tidak. Okey lah, boleh tahan lah benda ni. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma kuning-kuning tu hilang. Cuma kesan-kesan yang dalam ni kan, kamu tengok sini kesan-kesan dalam ni dia kurang sikit nak hilang. Memang kena polis guys. So guys, saya amat-amat recommended headlight restoration ni. Sebab benda ni bagus, function, boleh hilangkan kuning-kuning. Cuma yang kesan-kesan macam ni, korang memang kena polis. Itu saja saya cakap. Kalau kau minat, dapatkan tekan link kat bawah. Bye.